Persembahan apa? Bella tengah nyanyi live kat sini. Komplain je lah. Bella dah tahu dah. Kan? Sebab dah tunjuk depan dia. Tengok terus. Tu tak valid lah komplain korang tu. Perarakan masuk Corporate Super Rally 2020 Grand Final pasukan FPJ Royal Town Warriors dan Muhammad Bulan. Kita dah up lagi. Lepas TV ya. Hai. Ha? YB tak tengok Nabi. Ha. Okey. Bye. PA kepada Syed Saddiq iaitu Jack membuat siaran langsung TikTok dari sebuah stadium semasa menonton perlawanan bola sepak. Namun apa yang menarik, live tersebut dibanjiri oleh soalan-soalan tentang Syed Saddiq dan Bella Astila. Netizen bertanya sama ada Bella ada bersama dan mula mencari kelibat YB walaupun dia tiada di dalam live tersebut. Gelagak peminat yang tak henti-henti bertanya tentang mereka berdua buatkan live bola itu jadi sesi gosip spontan. Saksikan bagaimana Jack memberi respon dalam situasi lucu ini. Hello. Bila dah start ni? Taklah, esok main ni lah. Tak payah tunggu hari esok. Dia kena tunggu. Persembahan apa? Bella tengah nyanyi live kat sini. Start. Komplain je lah. Bella dah tahu dah. Kan? Sebab dah tunjuk depan dia. Tengok terus. Tu tak valid lah komplain korang tu. Yang konsert tak ada lah. Selalu yang saya tunjuk tu saya perform, bukan saya pergi tengok. Nak ke tak? Bila je pernah kalah? Soalan apa ni? Cuba bagi soalan yang betul sikit. Dia nak start.
Hidup mesti belagak. Kalau tak habis soalan tu. Tu je cara matikan tanya soalan sama kan. Kenapa muka makin glowing? Tengok orang lah, dah tahu. Daripada dulu macam ni kan. Para hadirin sekalian, perarakan masuk Corporate Super Rugby 2023 Grand Final pasukan FPDJ Royal Town Warriors dan Muhammad Bulan. Kita kat kafe. Sekarang kita dah up lagi bukan kafe lah. Hai. Ha? YB tak tengok Nabi. Ha. Okey. Bye. Tengok. Siapa ni? Dah tegur. Buat live. Dia kenal lah. Ha? Apa lah? Memang tahu peminat. Dah lama tahu. Para hadirin sekalian, diminta berdiri bagi nyanyian lagu negara. Saya bukan artis sekarang ya, dulu. Tak adalah, dia tak pegang phone pun. Kita teruskan dengan sesi pengalaman pemain bersama tetamu terhormat. Acara apa? Dengan itu, majlis menjemput yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid Hussein, Datuk Bakal Majlis Bandar di Raja Tulang bersama tetamu-tetamu terhormat diiringi pengarah penerbangan Encik Syahrizin Zarudin untuk sesi pengalaman bersama pemain. Dipersilakan. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.